Anda tak perlu setahun, anda tak perlu 3 bulan, tapi anda hanya perlu 30 hari saja. Untuk ubah otak dan mindset anda hanya perlukan 30 hari saja. Macam mana nak lakukan benda ni? Yang ramai orang rasa terfikir kat luar sana, diorang struggle setiap hari, tapi diorang tak tahu apa punca penyebab. Saya dah paling work hard dalam hidup saya, tapi setiap hari sama. Saya dah bertungkul lumus setiap hari kerja daripada pukul 8 pagi sampai 8 malam. Ada tu sampai 10 malam. Tapi hasil dia biasa-biasa saja. Mungkin anda terlepas pandang perkara ni yang menjadikan anda masih lagi tak ubah fikiran anda sendiri. Mulakan dengan susah. Ni perkataan dia, mulakan dengan susah. Kalau apa yang anda fikirkan itu susah, anda mulakan pagi anda dengan susah. Bangun pagi susah. Baca buku setiap hari susah tak? Berjoging setiap pagi selama setengah jam susah tak? Exercise setiap hari selama 7 hari susah tak? Makan makanan yang sihat susah tak? Tidur awal bila malam susah tak? Tak scroll TikTok susah tak? Tak scroll Instagram susah tak? Tak scroll Facebook ataupun melihat konten-konten yang tak bermanfaat susah tak? So benda-benda yang susah ni anda yang pilih. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai you choose your heart. Dekat mana anda pilih anda punya heart, di situlah akan ada sukses dan kejayaan akan ada. So bila kita cakap tentang the best version of yourself, dia bermula daripada bangun pagi. So bila kita bangun pagi, kita boleh bangun dengan memilih decision yang easy ataupun decision yang hard. So bila kita nak berjaya ni, sepatutnya kita memilih untuk hard decision. Kita pilih hard decision terlebih dahulu. Bila bangun pagi, apa kita kena buat? Kalau kita rasa kita pilih easy decision, kita bangun je pagi, kita bagi melepak tak mandi, tengok phone, scroll TikTok lama-lama, melepih, lepas tu sambung balik tidur. Tidur bangun pula pukul 10 pagi ataupun 9 pagi. Suka hati kita nak bangun pukul berapa. That is easy decision yang kita buat. Tapi kalau kita bangun saja pagi pukul 5 pagi, contohlah kita terus bangun pergi mandi, air pula air sejuk, contoh kan, kita memilih easy decision ataupun hard decision. Kat situ menunjukkan kita sedang memilih hard kita. Kita sedang memilih decision yang hard pada permulaan lagi pagi kita. So macam mana kita nak naikkan performance kita setiap hari? Dengan memilih kita punya hard kita kat mana. Kita nak choose your heart. You nak pilih hard kat mana. So bila kita nak naikkan performance kita, benda tu kita rasa macam tak perlu buat, tapi kita kena buat. Itu dipanggil sebagai hard decision. Kita nak mandi pagi tu pukul 5 pagi tu, kita rasa tak perlulah, tapi kena buat. Itu ayat dia. Kan? Kalau kita nak turunkan performance kita, kita rasa macam nak santai, nak lepak, tak apa. Kita nak keluar ni, nak kerja 8 sampai 10 malam yang kita buat sebelum ni. Yang kita buat lah sebelum ni. Very struggle, work hard. Tapi kita punya performance kita jatuh disebabkan kita memilih hard kita dengan cara yang salah, di mana kita cakap tak payah buat lah, dan kita tak buat. So this is the way yang menyebabkan punca kepada performance kita jatuh. Faham ke faham? Perkara ini berlaku kat semua orang, termasuk saya sendiri, kepada anda juga dan semua orang yang menonton video ini. Dia disebut sebagai hasutan dalam diri kita. Biawak yang selalu cakap kat diri kita, suruh kita malas. Biawak lah, kalau saya sebut sebagai biawak. Bila kita nak buat sesuatu perkara, contoh hari ni kita nak buat satu benda baru, nak belajar tentang macam mana nak shoot video cinematic. Jadi kita pergilah shoot ataupun kita belajar. Tapi sebelum kita buat tu, mesti ada hasutan ataupun biawak cakap diri kita, tak payahlah buat je, tak payahlah buat. Apa dapat kalau kau buat pun? Kau tak boleh berjaya pun kalau kau buat ni. Ada macam-macam lagi. Ni semua hasutan kepada diri kita. Sama juga macam hard decision yang kita pilih. Bila kita nak reset otak kita menjadi orang yang berjaya dan strong ni, kita kena pilih kita punya hard. So bila kita nak pilih hard kita ni, bangun pagi pukul 5 kita pilih, tapi adalah sultan datang.
untuk kita tak buat benda tu. So kalau kita layan kan, sebab tu performance kita akan turun. So macam mana kita nak naikkan performance kita? Benda yang kita rasa lah diri kita tak perlu, tapi kita cakap dengan dia, buat juga. So ini yang membantu kita untuk choose heart kita dekat tempat yang betul dan terbaik. Cara yang betul untuk kita consistently untuk the best version of yourself. Yang pertama sekali, mindset kita. Pilih heart kita. Kita pilih susah kita kat mana. You choose your heart. Kau nak susah struggle kat mana. Ada orang dia memilih heart dia dan akhirnya dia menyesal. Dia pilih heart dia yang ni untuk dia menyesal. Tapi ada orang dia pilih heart dia ni untuk dia berdisiplin. So you choose your heart, then you see the result. Kalau anda pilih heart anda untuk tengok phone, banyakkan kerja yang menghabiskan masa, kerja sampai 10-11 malam, bukan cakap salah, tapi you choose your heart yang macam tu, then you akan menyesal. Sebab heart anda tu, anda pilih tu di tempat yang salah. So choose your heart ni untuk menghasilkan disiplin. Mindset anda kena ada, aku choose heart ni untuk hasilkan disiplin. Contohlah yang paling mudah untuk anda faham. Masa kita kecil-kecil dulu, kita nak sekolah, pergi sekolah, everyday kita pergi sekolah. Adakah kita faham yang kita pilih heart kita untuk pergi sekolah, belajar every single day ni bukan untuk kita menyesal, tapi untuk menghasilkan diri kita, the best version of diri kita yang berdisiplin, yang boleh sukses. Bila kita disiplin, hasilnya kita boleh sukses, kita boleh berjaya, kita boleh capai apa yang kita nak capai dengan mudah. Sebab kita ada disiplin diri kita. Okay? So macam itulah. Tu contoh kat sekolah. So ada orang ni kita nampak kan, dia dapat 5A, UPSR 5A, SPM 9A, dan kita cakap ada, kau pandai boleh lah. Sedangkan bukan itu jawapan ataupun ayat yang kita boleh cakap kat dia sepatutnya. Tetapi sebab apa kita cakap macam tu? Sebab mungkin kita fikir dia ni pandai sangat. Sebab tu kita cakap kau pandai boleh lah. Tapi sedangkan orang ni, dia pilih heart dia yang menghasilkan dia boleh dapat 5A dan juga 9A SPM. So kita tak nampak dia punya heart. Yang kita nampak dia sukses saja. So you choose your heart untuk hasil ni. Dan ini nombor satu, cara nak konsisten, pilih your heart yang menyesal, dan satu lagi disiplin tadi. So mindset yang pertama. Yang kedua, bila kita cakap tentang kita nak reset otak kita ni jadi berjaya dan terus berjaya, yang kedua kita kena ada habit 30 hari. So sakit, susah, hasilnya disiplin. 30 hari yang menentukan hidup kita, cuba buat dulu. Caranya 30 saat pertama. Apa-apa yang kita buat, kita nak buat satu benda barulah. Contoh kita nak belajar satu apps baru, dia AI. Contoh kita nak belajar tentang ChatGPT. Macam mana nak menggunakan ChatGPT dengan betul. 30 saat saja kita ambil masa untuk hadap ChatGPT dan kita belajar. Untuk tonton video ke, hadap dia dalam 30 saat. Lepas tu kita tinggal. Sama juga kalau kita nak baca buku setiap hari, kita rasa susah betul baca buku ni. Kita ambil masa 30 saat untuk kita baca satu buku, dan lepas kita baca 30 saat kita gerak. Sama juga dengan baca Al-Quran ke apa-apa yang kita tu, kita start dengan paksa diri kita. Caranya 30 saat pertama, no negotiation, tak boleh nak nego-nego. 30 saat pertama ni kita buat je. Lepas tu kita gerak. Ini rasa yang ramai orang rasa macam, kenapa 30 saat? Aku kena buat all out ni. Inilah mindset salah. Kalau dia ada mindset all out, totally dia akan buat kesilapan along the way. So first kali 30 saat. Lepas dah beberapa hari, mungkin dia dah rasa macam sedap pula 30 saat ni buat. Dia dah terbiasa. Dah seminggu dia buat 30 saat, dia akan berubah kepada 3 minit. Dia buat benda ni 3 minit pula. Dia lakukan benda ni 3 minit, 3 minit, 3 minit. Sedap pula 3 minit ni. Kan? Mungkin dia ambil masa dalam 3-4 hari, 3 minit. Lepas tu, lepas dah 3 minit dia buat, dia dah rasa macam dah terbiasa dan dia rasa shock buat benda ni, dan dia dah mula start. Okey lah ni, boleh. Dia buat untuk 3 hari. 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Dan 3 hari ni bila dia buat, dia kena faham satu konsep yang mana dia tak boleh lost dalam 2 hari. 2 hari adalah cuti yang biasa dia boleh ambil,
Tapi hari yang ketiga, dia tak boleh miss. Maknanya dia tak boleh buat ataupun off, tak buat benda tu selama 3 hari betul-betul. 2 hari okey, sebab selalu orang cuti kan Sabtu dan Ahad kan. Jadi Sabtu Ahad boleh cuti, boleh lah tinggalkan kejap. Tapi hari yang ketiga, dia tetap kena buat. Kalau lah dia demam, contohnya dia demam, dia hanya boleh cuti 2 hari je. Hari ketiga nak tak nak dia kena bangun untuk buat benda yang rutin tadi, habit tadi, supaya benda ni menjadi kepada dia je. Ni saya cakap tentang benda habit baru yang anda nak buat, yang susah untuk anda buat. Tapi bukan benda-benda yang anda dah biasa buat. Dia benda baru, new habit yang anda nak buat dan anda nak sukses buat benda ni. Okay, so cara dia macam tu. Selepas 3 hari, anda mulakan dengan 30 hari. So 30 hari ni pun sama. Cara dia sangat mudah. Seminggu anda buat, anda akan rasa macam anda takkan non-stop, sebab anda dah faham tentang konsep ini. Dan ketika itu anda dah dapat momentum tentang 30 hari. Dan bila capai 30 hari, dengan formulanya anda tidak tinggalkan 2 hari berturut-turut, 2 hari, lepas tu masuk ke 3 hari, tidak, anda tak tinggalkan, dan anda dah ada momentum tu. Ketika itu anda akan faham betapa realnya new habit boleh jadi existing habit. So inilah cara macam mana nak reset fikiran dan juga nak mencapai satu tahap kejayaan dalam sesuatu perkara.